Raya kembali kini menjelang tiba. Hari yang dinantikan semua umat manusia. Rumah kini berseri sedia. Sana, sini. Semua berlampu raya. Dapur berasap. Semua kecoh nak beraya. Baju raya cantik, serba baru, gah tersedia. Ni nak raya ke tak nak ni? Tahun ni tak nak raya. Tahun ni tak raya? Oh no. Kenapa? Tahun ni tak nak raya. Setiap tahun kita je yang siapkan semua benda. Hello. Ha. Tahun ni tak nak buat. Adik ni tak nak tolong mak. Kan dia dah merajuk. Kita pula kena. Lepas tu, tahun ni tak raya ke? Kita pula kena tolong. Tak apa. Kita jayakan raya tahun ni sama-sama. Mak merajuk. Confirm terbujuk. Okey, tahun ni kita raya bergaya. Cuba try yang ni. Macam pernah nampak. Tapi kat mana Ish, tak boleh. Alamak. Ini salah geng ni. Tukar. Kita bergaya sampai raya. Dengan yang ni. Yang ni? Yang ni? Ini dia. Ayu, anggun. Betul-betul raya bergaya. 5 bintang. Selesai. Lah, kamu berdua diri saja buat apa? Jom, kita hias rumah. Lampu raya kat mana? Langsir baru kat mana? Dia tanya kita pula. Tuhan. Mana? La ilaha illallah. Tuhan. Okey, jom. Sekarang makanan untuk raya. Alamak, barang tak cukup. Alamak, cordial dengan ais pun tak ada. Raya tak ada air cordial, tak best. Betul. Tak apa. Adik, awak pergi beli barang. Kakak, awak dah boleh mula masak. Okey. Okey, cordial dapat. Dah. Okey, ais pun dah dapat. Adik, cepat tolong Kak. Okey, on the way. Go. Sedapnya bau. Masa tamat. 3 bintang. Okey, kita mula balik. Raya kini sudah menjelang tiba. Hari yang dinantikan semua umat manusia. Rumah kini berseri sedia, sana sini semua berlampu raya. Dapur berasap, semua kecoh nak beraya. Baju raya cantik, serba baru, gah tersedia. Kau ni tak payah usik rambut aku. Regut Macam mana? Kau ketuklah. Kau lah. Kau selak, aku ketuk. Aku selak, kau ketuk. Sama je, okey. Okey. Ready? Mak. Kita orang dah siap.
kasih kakak. Adik. Tapi Mak, bukan kita orang berdua je tau. Betul tu. Persiapan raya ni takkan berjaya tanpa Ayah. Kita orang berdua ni takkan berjaya tanpa bantu ayah yang hebat ni tau tak? Betul. Ha. Saya ni tolong-tolong je. Sebenarnya dia orang ni yang buat semua. Sebab nak pujuk awak. Rumah dah cantik, kan? Makanan semua sedap-sedap. Baju semua lawa. Tahun depan korang boleh tik lagi ni kan? Boleh kan? Boleh kan? Boleh, Mak. Boleh. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sambutan lebih bermakna bila raya semua berganding. Awak cakap dengan siapa? Tak ada dengan siapa pun. Makan. Abang makan. Saya dia tak pilih.